kat luar sana ramai orang nak look sport tapi tak nak pun bawa laju, tak nak pun performance, cuma nak look sport dan smart. So ini adalah Toyota GR Yaris RS. Walaupun lupa paras luarannya macam GR Yaris 4, tapi yang ni variant RS, means dia tak power macam GR4. So yang ni dia menggunakan engine 1.5 NA direct injection, menghasilkan horsepower lebih kurang 138 horsepower dan 145 Nm torque. So dari segi power besar sikit daripada engine 1.5 2NR biasa yang kita jumpa tu. Dan yang ni dia look mau sporty lah. Ibarat macam sport hatchback coupe 2 pintu. Macam tu tau. Digabungkan lagi dengan 10 speed CVT Super CVT yang pasti engine dia hanya model dia saja yang pakai untuk JDM. Yang ni betul-betul fokus untuk JDM market. So pada kawan-kawan yang memang nak cari kereta lain dari yang lain, yang pakai electronic parking brake, yang dah ada pakai Alcantara semua part, and then seat semi bucket, and then look memang very sporty. Ini kereta yang optional abang dengan akak boleh dapat dengan harga 130 lebih. So berminat, kita ada beberapa unit yang boleh beli dan yang ni antara yang ready stock. So boleh WhatsApp saya di 0177145604. Ingat Recon, ingat Nabil. Cari Recon, cari Nabil. Pastikan grade original.